Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata walaupun parti itu gagal meyakinkan Kabinet untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, siasatan terhadap dakwaan mafia korporat tetap akan dipantau oleh DAP. Menurutnya, oleh kerana siasatan sedang dijalankan oleh pihak berkuasa, proses itu perlu mencapai satu keputusan dan parti tersebut akan terus mengikuti perkembangan kes berkenaan. Bercakap dalam temu bual program dalam talian The Keywords, Loke menegaskan bahawa DAP memandang dakwaan mengenai mafia korporat sebagai isu serius yang perlu disiasat dan diambil tindakan sewajarnya. Disebabkan itu, pendirian kami adalah supaya Suruhanjaya Siasatan Diraja ditubuhkan, katanya. Beliau berkata pendirian tersebut telah disuarakan dalam mesyuarat Kabinet baru-baru ini, namun cadangan itu tidak mendapat sokongan penuh semua anggota Kabinet dan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun RCI tidak ditubuhkan, itu tidak bermakna perkara ini tidak disiasat. Satu pasukan petugas telah ditubuhkan untuk menjalankan siasatan dan skop siasatan juga telah diperluaskan. Siasatan itu bukan hanya tertumpu kepada pemilikan saham oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, ia juga menyentuh dakwaan berkaitan mafia korporat. Keputusan siasatan masih belum diumumkan, tetapi hasilnya perlu dibentangkan kepada Kabinet dan kami akan terus menyusuli perkara ini, katanya.